Pada pandangan mereka, istilah itulah punca atau sumber tempat hakikat itu terbit. Berkenaan dua jenis pandangan fikiran itu, Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Mulk ayat 22. Artinya, siapakah yang lebih benar dipimpin? Maka apakah orang yang berjalan melalui jalan yang tidak betul, yang menyebabkan dia selalu jatuh tersungkur di atas mukanya lebih banyak mendapat petunjuk atau hidayah? Lebih layak dipimpin atau orang yang berjalan tegak betul melalui jalan yang lurus rata? Dua alam, demikianlah tanggapan atau idea penting kedua-dua alam tersebut. Kemudian saudara hendaklah tahu bahawa alam tinggi itu tidak ternampak oleh kebanyakan orang, tetapi alam rendah ataupun alam nyata itu ternampak oleh semua orang, kerana ianya adalah alam deria, iaitu alam panca indera. Jika pengembaraan ke atas itu tidak mungkin, maka tidak mungkin jugalah kita hendak menghampiri kehadirat ilahi. Tidak ada seorang pun akan sampai hampir di sisi Allah, kecuali kakinya berdiri di tengah-tengah majlis atau bidang ketuhanan yang maha tinggi dan maha suci itu. Apa yang kita maksudkan dengan istilah atau perkataan ketuhanan yang maha tinggi dan maha suci, itu ialah alam yang melampaui jangkauan atau capaian deria pemikiran atau khayalan, kerana menurut hukum undang-undang tinggi itu, bahawa roh yang mana asing kepada alam itu tidak keluar dan tidak masuk ke alam itu. Maka kita gelarkan ianya majlis atau bidang ketuhanan yang maha tinggi dan maha suci. Maka roh manusia menjadi saluran penzahiran, iaitu manifestasi yang maha tinggi itu. Bolehlah barangkali digelarkan lembah suci. Surah Taha ayat 12.